Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'dinuh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. اللهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Saudara muslimin dan juga muslimat, hadirin hadirat, dengan niat kita beriktikaf di masjid, sementara itu niat menunggu sehingga waktu isyak, dan kita sejenak berada di dalam majlis zikrillah. Jazakallah khair kepada saudara Tuan Imam bertugas, begitu juga dengan saudara muazzin bertugas dan seluruh pimpinan masjid, daripada Tuan Nazir, Tuan Timbalan Nazir, seluruh jawatan kuasanya untuk sidang yang hadir. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, sehingga kita dapat bertemu pada tahun ini, tahun yang baru. Semoga Allah berkati kita di bulan Rajab dan kebaikan itu bertambah sampai ke bulan Syaban, dan kita pun sudah berada di penghujung Rajab. InsyaAllah Allah usiakan kita sampai Syaban. InsyaAllah Allah usiakan kita dengan kesihatan, keafiatan, tidak lupa, tidak lalai. Tidaklah kita mensia-siakan masa, kerana kebanyakan orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan lalai disebabkan kesihatan. Dia sihat. Nikmatan maghbun ala kathirin minan nas. Dua nikmat yang mana orang tidak memandang, dia tak peduli, dia tidak rasa apa-apa. Ketika dia milik dua benda ni, dia tidak rasa apa pun. As-sihah, iaitu kesihatan, wal faragh, dan juga masa lapang. Jadi dua nikmat ni Nabi kata manusia terpedaya, dia tertipu. Dia buang masa dipanggil, membunuh masa orang Arab panggil. Kita panggil buang masa, orang Arab panggil bunuh masa. Qatlul waqt, bunuh masa. Duduk je sembang kosong, duduk je bergelak ketawa. Panggilan Allah bagaikan orang pekak. Bila masuk waktu solat, dia berubah menjadi orang AOKU, orang cacat terus. Telinganya terus pekak, kakinya terus lumpuh. Itulah maghbun, orang yang terpedaya. Dua nikmat, kesihatan. Dan dia sihat, dia tak rasa apa. Bahawa nikmat sihat adalah sebesar-besar nikmat. Nanti kalau dah terlantar sakit, potong kaki, tak dapat jalan, lutut sakit, baru masa itu, ala kalalah aku dapat pergi umrah, aku dapat pergi haji, aku dapat solat. Pada
masa tu barulah dia akan merasakan betapa besarnya nikmat sihat. Tapi masa dia sihat, maghbun, Nabi kata, terpedaya, tertipu. Saudara muslimin, alhamdulillah, semoga Allah panjangkan usia dan nikmat sehingga di bulan Syaban, seterusnya bulan Ramadan, dan dapat berpuasa dan bertarawih dan berqiyam insya-Allah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was-sa'ilina wa fir riqaba wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muflihun. Suratul Baqarah ayat 177. Yang mana maknanya lebih kurang makna sebelum kita tafsir. Bukanlah kebaikan atau kebajikan antuwallu wujuhakum, bahawa kamu menghadap wajahmu kibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan ke arah barat, iaitu ketika pertukaran arah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Baitillah di Makkah yang berlaku pada bulan Zulhijjah Zulqa'dah tahun 2 Hijrah. Maka gemparlah orang Yahudi pada masa itu. Jadi Allah turunkan ayat, tidaklah kebaikan itu semata-mata kamu mengarahkan wajahmu ketika solat ke sebelah timur dan sebelah barat, walakinnal birra man amana billah, akan tetapi kebajikan yang sebenar-benarnya ialah beriman kepada Allah. Maknanya beriman kepada Allah, itulah kebajikan yang sebenar, baru dikira berpahala. Kalau tidak ada keimanan, solat arah mana pun tidak bermakna, betul arah kiblat pun tak ada maknanya, sebab tidak dikira pahala bagi orang yang tidak ada iman di dalam hatinya. Perbuatannya sia-sia sahaja. Itu beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, wal malaikah, dan kepada para malaikat, wal kitab, dan beriman kepada kitab, iaitu Al-Quran, wan nabiyyin, dan para nabi. Jadi itu adalah rukun-rukun iman. Dan tidak disebut di situ yang satu, iaitu beriman kepada qada dan qadar Allah. Beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, nabi. Dan tidak disebut juga pada ayat ini ialah beriman kepada hari akhirat. Ada hari akhirat, malaikat, kitab, nabi, beriman kepada Allah. Wa atal mala ala hubbih, dan memberikan harta yang dicintai ataupun bersedekah, berinfak harta dalam keadaan dia sayang, ala hubbih, belanja kepada zawil qurba, kepada kaum kerabat, iaitu yang ada ikatan darah, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa banas sabil, dan juga orang yang bermusafir, yang terputus bekalan,
wabnas sabil, iaitu anak jalan. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, anak jalan. Anak jalan dalam bahasa Arab bermakna orang yang bermusafir. Kalau kita mungkin bahasa lain, anak jalan. Wasailin, dan orang yang meminta-minta. Wafir riqab, dan juga hamba yang membebaskan diri daripada tuannya. Itu kebajikan ayat ini sebut, iaitu memberikan, menginfakkan harta, ataupun kita kata zakat, sedekah, dan juga hadiah, hebah. Kepada siapa? Yang pertama, kepada yang mempunyai ikatan persaudaraan, zawil qurba. Seterusnya, wa aqamas salah, dan kebajikan itu adalah mendirikan salat, itu kebaikan. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang yang menunaikan janji ataupun menyempurnakan janji. Mufun, al-wafa, iaitu janji 3 bayar 3, macam itulah al-mufun. Al-wafa'u bil ahdi, janji datang, janji buat, itu namanya al-mufuna bi ahdihim iza ahadu, apabila berjanji. Was-sabirin, dan orang yang bersabar. Fil ba'sa, ketika susah, iaitu ketika sempit. Wat-dharra, ketika ada penderitaan. Dharra, darurat, sempit, darurat, derita, penderitaan. Wahinal ba's, ketika berlakunya kesukaran, iaitu peperangan, bersabar. Ulaika alladzina sadaqu, orang yang disebut tadi, iaitu orang yang beriman, berinfak, berzakat, menunaikan janji, sabar. Mereka itulah ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang yang benar dan mereka itulah orang yang bertakwa. Suratul Baqarah ayat 177. Itu makna secara umum dahulu, secara mudah. Marilah kita perhatikan secara khusus dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat ini qala imamuna, kata imam kita, ayat ini mencakupi sendi agung, iaitu agama, kaedah-kaedah umum, dan juga akidah yang lurus. Ayat ini maknanya di dalam satu ayat ni dia mengandungi sendi-sendi agama, kebaikan, perbuatan baik, iman, kemudian bukti kepada iman, maka itulah sendi kepada perbuatan yang lain. Kaedah-kaedah yang umum, iaitu peraturan-peraturan yang umum, kaedah umum. Menunaikan janji bila berjanji, bersabar ketika susah, itu adalah kaedah umum. Dan juga akidah iman kepada para nabi, kepada hari akhir. Pertama kalinya Allah memerintahkan orang mukmin menghadap Baitul Maqdis, iaitu ketika Allah mulakan kewajipan solat ni ada di Makkah. Dia bukan berada di Madinah, di Makkah.
Dan kefarduan solat 5 waktu pula, bilangan solat pula, sebagaimana yang sangat maklum kepada ahli masjid, kerana tibanya bulan Rajab, kita akan ulang siar balik cerita Nabi menerima kefarduan solat di Isra dan Mi'raj. Setahun sekali kita ulang macam cerita Piramli juga, supaya tidak lupa. Setahun sekali. Kalau cerita Piramli banyak kali kita tengok tak puas-puas, maka cerita Nabi kita lagi lah kita dengar, sepatutnya kita tidak merasa jemu, kerana dia adalah berkenaan dengan kita, iaitu Allah fardukan kepada Nabi kita, dan Nabi kita sampaikan. Nabi kita menjadi wakil kepada kita untuk melihat kebenaran wujudnya syurga dan neraka. Maka jadi termaklum sangat dah kepada kita semua tentang bilangan solat yang diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebelum berlakunya hijrah, berlaku dah solat 5 waktu. Sebelum daripada itu, menurut riwayat Sayyidatina Aisyah, ia solat berlaku ketika pagi dan ketika petang, pada awal pagi dan awal petang. Dan solat ketika mula difardukan, kata Sayyidatina Aisyah, dia adalah bilangannya 2 rakaat. Dia tidak ada 3, tidak ada 4 ketika mula difardukan. Wallahu a'lam bishawab. Namun ketika berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj, maka berlakulah bilangan solat 5 waktu. Adanya solat subuh, adanya solat zuhur, solat asar, maghrib dan isya. Dan ini adalah secara mutawatir, maksudnya kefarduan ini tidak dibantah kecuali oleh orang yang fasik, iaitu orang yang membantah tentang kefarduan solat. Tidak dibantah, tidak ada objection. Wassalawatul khamsah, di dalam hadis-hadis, dan menunaikan solat yang 5. Man ayyumra'atin samat syahraha wa sallat khamsaha, maka disebut mana-mana perempuan yang berpuasa sebulan dan melaksanakan 5 solat, maknanya 5 waktu solat yang fardu. Yang sunat banyak, tak kisah berapa pun, banyak. Ada yang sunat muakkad, ada yang sunat biasa, ada yang mengiringi solat fardu, namanya rawatib, ada yang berkait dengan masa, namanya isyraq, duha, witir. Maka bermacam-macam solat sunat, berbagai-bagai. Adapun solat fardu 5 sahaja. Ya, solat fardu tidak lebih dan tidak kurang, 5 sahaja. Boleh jadi solat itu dilaksanakan secara penuh, tamam, ataupun secara qasar bagi orang yang bermusafir. Boleh jadi dilaksanakan secara jamak takdim atau secara jamak takhir. Itulah secara umumnya tentang solat. Makanya pertama kali umat Islam menghadap ke Baitul Maqdis, baik ketika baginda berada di Makkah ataupun ketika umat Islam telah berhijrah ke Madinah, sehinggalah pada tahun yang kedua hijrah Allah memerintahkan, Allah mengalihkan Kaabah daripada mengalihkan
kiblat ke arah Kaabah, iaitu daripada Baitul Maqdis, iaitu boleh dikatakan ke arah timur, sebab Baitul Maqdis berada arah ke arah timur daripada Makkah, daripada Madinah, maaf. Sementara Baitullah pula berada ke arah barat sedikit, maka disebut timur dan juga barat. Kalau kita tengok pula, kita anggap utara dan selatan, kalau kita tengok. Tapi kalau dari segi kedudukan, maka yang itu ke arah timur, yang itu barat. Makanya Baitullah ke arah barat. Seterusnya, kemudian sebahagian ahlul kitab, iaitu orang Yahudi, dan sebahagian kaum muslimin pula merasa keberatan, iaitu mengubah arah kiblat itu. Allah memberikan penjelasan mengenai hikmah pengalihan arah kiblat, bahawa dia adalah ketaatan kepada Allah. Senang ataupun tidak senang, apabila Allah memerintahkan, maka lakukanlah sebagai al-ubudiyah, iaitu kehambaan dan juga ketaatan hamba kepada Allah. Tidak boleh merasa berat dan tidak boleh merasa tidak senang. Maka redha dengan ketetapan takdir Allah. Sama ada kita mengetahui hikmah ataupun sebaliknya. Ketaatanlah dituntut daripada kita, kerana seringkali akal tidak mampu untuk menggali hikmah daripada perintah dan juga larangan. Maka ia kembali kepada al-ubudiyah. Bukan lagi kita mencari-cari mengapa dan mengapa. Bila jelas ianya adalah perintah Allah, maka lakukanlah. Janganlah bertuhankan akal. Kerana akal kata tidak munasabah, maka kita pun tak buat. Tak. Akal dikebelakangkan. Apabila kita tidak dapat menggali hikmah sedangkan perintahnya jelas, maka kedepankanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patuh pada semua perintahnya, menghadap ke mana saja yang diperintahkan, mengikuti apa yang telah disyariatkan. Maksudnya apa yang diperintah, apa yang disyariatkan. Maka sebagai contoh inilah dia. Apabila sudah terbiasa dengan arah kiblat ke arah Baitul Maqdis, apabila diperintah ke arah Baitullah, maka sebahagian merasa berat. Sementara orang Yahudi pula mengatakan berbagai-bagai perkataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan itu adalah perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi itu, andai kata kamu mencintai Allah, sungguh kamu cinta Allah, fattabi'uni, maka kamu kena ikut aku. Kalau tidak, kamu dikira pendusta. Sebab sekarang ini adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena ikut. Kalau benar kamu cintakan Allah. Itulah yang disebut sebagai kebaikan, al-birra, dan juga ketakwaan, al-muttaqun, dan juga keimanan, man amana billah. Maka terkandung di situ menunaikan perintah, itulah al-birra, at-taqwa, dan juga al-iman, keimanan yang sempurna. Terkandung kat situ. Oleh kerana menghadap
timur atau barat tidaklah dihitung sebagai kebaikan dan ketaatan jika tidak berdasarkan kepada perintah dan juga syariat Allah. Oleh kerana itu Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Tidaklah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat suatu kebajikan. Walakinnal birra, akan tetapi kebajikan, man amana billah, iaitu al-iman, beriman kepada Allah dan juga hari akhirat dan seterusnya. Dalam masa yang sama juga disebut di dalam firman Allah mengenai ketakwaan yang disebut di dalam ayat suratul Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Suratul Hajj ayat 37, yang mana maksudnya daging-daging unta ataupun daging korban, daging lembu. Kalau kita lah ya, lepas pada raya puasa, kita raya haji pula. Lepas raya haji itulah kita buat ibadat korban, iaitu tempat kita biasanya lembu, kebiasaannya jarang unta, ada juga tapi jarang. Kambing ada juga tapi pun tak banyak. Banyaknya lembu, kerana lembu daging lebih banyak. Harga sederhana, taklah mahal, taklah murah. Melihat kepada saiz juga, kadang-kadang satu bahagian itu boleh menyamai seekor kambing, tapi dagingnya banyak, sebab matlamatnya ialah daging. Kalau unta lagi banyak daripada lembu, jadi yang lagi banyak daging lagi afdal lah, ya, menurut mazhab kita. Ada sebahagian mazhab pula kata seekor untuk seorang itu lagi afdal. Maknanya kalau kambing seorang daripada 1/7 lembu, maka afdalnya satu binatang, satu korban, tak bagi-bagi. Maka maksudnya begitu, kata Imam Syafi'i, yang dimaksudkan daging. Lagi banyak daging, lagi bagus, walaupun baginya 7 bahagian. Baik, apapun di tempat kita, daging lembu lah. Maka ayat ini turun ketika perintah untuk melaksanakan ibadah penyembelihan, ibadat korban. La yanalallaha luhumuha, iaitu sama sekali daging, dima, darah, tidak mencapai keredaan Allah. Tidak boleh mencapai ketakwaan kepada Allah. Daging dan darah itu, maksudnya Allah tidak berhajat kepada daging dan darah itu. Yang berhajat manusia. Tetapi yang melakukan ibadah tersebut, apa yang mereka inginkan, kebaikan, pahala, kebajikan. Tetapi kalau dia melakukan dengan tidak ikhlas, tidak ada ketakwaan, maka perbuatan ibadah tadi tidak berlakulah, maka kosonglah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi mencapai keredaan Allah itu adalah ketakwaan apabila kamu melaksanakan ibadat tersebut. Maka itu adalah ayat yang menjadi sebagai perbandingan dengan ayat ini. Disebut tentang kebajikan, tetapi jika tidak beriman dan tidak bertakwa, maka tidaklah dijadikan sebagai kebajikan, tidak dikira. Ibnu Abbas berkata, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidaklah solat dan beramal itu merupakan suatu kebaikan. Hal ini ketika Rasulullah berpindah dari Mekah ke Madinah,
serta diturunkannya berbagai kewajipan dan peraturan, maka Allah Ta'ala memerintahkan berbagai kewajipan dan juga pelaksanaannya. Ketika orang Yahudi menghadap ke arah barat, sedangkan orang Nasrani menghadap ke arah timur, maksudnya arah mereka ketika beribadah. Orang Nasrani menghadap ke arah tempat lahirnya Nabi Isa. Jadi lebih lanjut lagi menyebut bahawa ayat ini adalah menyebut tentang keimanan dan hakikatnya adalah amalan. Maksudnya ayat ini membicarakan tentang iman, tetapi hakikatnya iman tidak terhasil kecuali melalui amalan-amalan. Iman adalah benda di dalam diri. Tidak ada bukti orang beriman kalau dia tidak beramal. Sebab iman itu kalau diikut dari segi bahasa, benda berada di dalam dada. Percaya. Percaya ni mana ada bukti. Kalau kita kata saya ni percaya ni, mana saya pun duduk diam. Mana bukti percaya? Mana boleh saya bagi tahu benda dalam hati. Sebab itu kata Abul Aliyah, dia adalah tentang hakikat dan juga amalan. Keamalannya ialah memberikan harta yang kau sayang, infak, itu amalan dia. Lagi berdasarkan ayat ini, mendirikan solat, zakat, menunaikan janji, sabar ketika susah, itu baru bukti. Jadi dia membicarakan tentang hakikat iman dan juga amalan. Kalau sekadar kata saya beriman, tapi mana hakikat dibuktikan perkara itu? Orang takut, ada bukti takut. Kalau tidak takut tu tidak nampak. Orang suka, ada bukti suka. Senang hati. Orang sedih, ada bukti sedih. Sebab sedih dah berada di dalam diri, tapi buktinya air mata mengalir. Bukti boleh jadi itu. Itu juga orang beriman. Kau beriman, tapi bila sampai masa, mana buktinya? Iaitu mendirikan solat, tak buat, tak dirikan, maka macam mana nak kata iman? Iman bukan hanya angan-angan, tetapi dia adalah benda yang berada di dalam dada dan dibuktikan dengan al-arkan, iaitu dengan anggota, al-arkan, anggota badan. Imam Mujahid berkata, tetapi kebaikan itu, maksudnya al-birra, adalah apa yang ditetapkan di dalam hati. Itu benda berada di dalam hati, kemudian berupa selepasnya ketaatan-ketaatan kepada Allah. Iman. Bila sampai masa sembahyanglah, itu tanda orang beriman. Kalau tak, bohong, pendusta, tidak sebenar. Iman sedih, tapi begini, ada kata dusta ni. Kata takut, tapi kenapa buat? Ni dusta ni. Kalau orang takut, dia tak pergi, dia tak buat, dia tinggal. Saya ni penakut, apa, tapi dia buat juga. Macam pendusta dia itu, kan? Jadi kalau kita kata benda dalam hati ni ada bukti, jadi iman pun ada bukti. Jadi para ulama kita daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abul Aliyah, Imam Mujahid, Ad-Dhahhak, maka dia kata ada bukti. Allah sebut dalam ini iman, ada bukti dia. Perbuatan. Begitu demikian juga Ad-Dhahhak mengatakan kebajikan dan ketakwaan itu adalah pelaksanaan semua kewajipan sebagaimana mestinya. Okay? Itu lagi
sebagaimana semestinya, buat semua ketaatan, maka itulah kebajikan dan juga ketakwaan. Kalau tidak, boleh sebut apa? Boleh bangkit sebagai kazzab, pendusta. Kerana iman pun disebut wasaddaqahul amal, maka dibenarkan dengan amalan. Orang yang takut pada azab Allah dalam hati, tapi dia tetap makan harta haram, itu pendusta, penipu. Sebab iman dalam hati, tapi mengapa dia berani makan harta haram? Maknanya dia tidak takut. Sebab itu kita boleh kata dusta, tidak selaras dengan apa yang disebut. Di dalam hatinya ada iman, tapi perbuatannya tidak. Kemudian Imam As-Sawri menyebut demikian adalah mencakup semua jenis kebaikan. Imam As-Sawri memang benar, kerana orang yang memiliki sifat disebut di dalam ayat ini bererti dia telah masuk ke seluruh wilayah Islam dan mengambil segala bentuk kebaikan. Itu daripada ayat yang pertama, iaitu tentang beriman dengan rukun iman. Kemudian disebut tentang rukun Islam dan disebut tentang sifat orang tersebut. Maka kata Imam As-Sawri, Imam Sufyan As-Sawri, dia kata orang yang tersebut itu, yang disebut dalam ayat ini, jika dia termasuk di dalamnya, maka dia telah mengambil semua wilayah Islam. Maknanya dia telah masuk dalam lingkungan orang yang patut layak ketika dia menyebut dia ni adalah Islam, orang Islam. Perbuatannya itu terbukti. Dia membenarkan adanya malaikat. Dia tidak menyembah selain daripada Allah. Dia disebut, Imam Sufyan As-Sawri sebut tentang apa yang berkait dengan ayat ini, iaitu dia sembah hanya Allah sahaja. Dia membenarkan adanya malaikat, yang mana malaikat merupakan penghubung, duta di antara Allah dan Rasul, iaitu kalau khususnya malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian diulas lagi tentang Alkitab, iaitu tentang rukun iman. Maka mencakupi Alkitab itu adalah segala jenis kitab yang telah diturunkan kepada para nabi. Maka kita beriman kepada kitab yang diakhiri dengan kitab yang mulia daripada kitab tersebut, iaitu Al-Quran, yang menjadi tolok banding ukur kepada kitab sebelumnya, itu memadamkan kitab sebelumnya, yang kepadanya semua kebaikan bermula, meliputi segala macam kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara semua kitab yang datang sebelum Al-Quran dinasahkan, iaitu dihapuskan hukumnya dan diganti dengan Al-Quranul Karim. Selain daripada itu, beriman kepada para Nabi Allah, iaitu Al-Anbiya, para Nabi Allah, secara keseluruhannya. Dia tidak membezakan di antara satu dengan lain. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun daripada Rasulullah, iaitu semuanya adalah Rasul utusan Allah. Kita beriman mereka adalah Rasul dan diutuskan kepada umat masing-masing. Kita percaya benda itu. Dan sebagai penutup para Rasul itu, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya firman Allah, wa atal mala ala hubbi. Itu sambungan daripada ayat seterusnya. Kita berhenti dulu, saudara. Jumpa lagi insya-Allah. Mudah-mudahan panjang usia, sihat, walafiat, dan juga diberikan taufik petunjuk hidayah Allah sehingga dapat hadir ke masjid setiap waktu insya-Allah dengan
taufik dan juga rahmat kasih sayang Allah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.